Sebenarnya, rakyat Malaysia kena ambil insurans kesihatan ataupun tidak? Kita semua mesti ada kawan-kawan ataupun kenalan yang menjual polisi insurans dan kebanyakan mereka akan tanya, kalau kamu jatuh sakit, siapa nak bayar kos perubatan dekat hospital? Sebab kita semua tahu, realitinya kos perubatan dan kos jatuh sakit dekat Malaysia sangat tinggi. Bayangkan, kalau kita sakit appendix, pergi hospital swasta, kos perubatan dan pembedahan boleh cecah RM8,000 hingga RM15,000. Kalau kita sakit kanser, boleh cecah ratus ribu ringgit. Kalau sakit jantung, boleh pergi antara RM60 ke RM150,000 minimum. Itulah realiti kesihatan dekat negara kita. Tapi, bila kita tengok kos perubatan yang makin mahal, kenapa ada lebih 340,000 pemegang polisi insurans yang dah batalkan polisi insurans mereka daripada Januari 2024 sampai Jun 2025? Sebab premium insurans dekat negara kita makin lama makin naik harga. Ada yang dilaporkan sampai cecah lebih 70% peningkatan daripada harga asal polisi insurans mereka. Bila insurans yang sepatutnya melindungi kita dah jadi beban, kita dah kena pilih nak bayar insurans premium yang makin mahal ataupun nak utamakan duit kita yang sikit ni untuk keperluan kehidupan yang lain. Lebih daripada 340,000 rakyat Malaysia pilih untuk mengutamakan komitmen kehidupan yang lebih penting daripada polisi insurans. Tapi kita kan ada hospital awam. Kenapa tak pergi hospital awam je? Kita semua tahu, kalau pergi hospital awam, jumlah kos perubatannya sangat rendah. Antara RM1 ke RM5. Kalau nak hantar isteri bersalin pun hanya perlu keluarkan duit lebih RM100, RM200, RM300 saja. Tak adalah sampai berpuluh-puluh ribu macam dekat hospital swasta. Persoalannya, kenapa kita tak pergi hospital awam? Kita semua tahu, kalau pergi hospital awam, banyak pula masalah-masalah lain. Jururawat tak banyak, doktor pakar kurang, nak tunggu appointment perubatan kita boleh makan masa bulan-bulan. Dan dalam keadaan kita sakit, kita perlukan rawatan dengan kadar yang segera. Kalau hospital awam, memang tak boleh selesai masalah kita. Sebab itu saya percaya dan kita semua kena percaya bahawa kerajaan adalah pemegang insurans kesihatan yang paling besar dekat negara kita, sebab kita semua rakyat Malaysia, kita bayar cukai. Sepatutnya, duit daripada kutipan cukai itu digunakan untuk tambah baik hospital, tambah jumlah doktor pakar, kurangkan waktu menunggu, besarkan hospital-hospital awam. Barulah kita semua akan pilih hospital awam. Masalahnya sekarang ni, hospital awam kita dalam keadaan daif. Doktor-doktor pakar pun banyak dah pergi ke luar negara dan sebagainya. Menyebabkan dia menjadi satu kitaran yang negatif. Kerana bila hospital awam dah tak bagus, kita kena bayar premium insurans yang mahal. Bila kita bayar premium insurans yang mahal, kita pula susah dari sudut ekonomi negara. Sebab itu kerajaan kena buat keputusan. Nak pilih untuk paksa rakyat ambil insurans kesihatan yang mahal ataupun kerajaan laburkan duit, kutipan cukai, duit daripada pelaburan yang masuk ke dalam negara untuk tambah baik kesihatan awam dekat negara kita. Itu persoalan yang kita semua kena jawab.